RM2 berapa persen? Tak sampai RM3. 2. Serius Azul naik ni? Pool fitness 7 floor. So kena naik ni. Sekarang ni tak tahu maksud Aero ni nak kena naik tangga ni ataupun ke sana. Inilah tempat yang betul. Kita kena naik lift tingkat 7 Zul, bukan naik tangga tingkat 7. Suka macam asap kopi. Macam tak ada aircon ni Zul. Tu aircon. Oh dia cuci lah. Aircon macam terbuka tengah servis. Hello guys, good morning. Morning gym session with Izul. So dah settle 30 minit run. Izul dan Abil dah. At least kurang sikit serba salah tu nak makan tom yum lah, nak makan pad thai lah, apalah semua. So kita nak balik, nak siap-siap mandi lagi sekali, and then kita keluar. Weather okay today. Phuket ni hujan, tapi dia hujan yang berhenti sikit-sikit. Now kita nak pergi tengok dia punya pool. Ni pool dia. Tapi tak ada orang mandi lah. Hopefully esok okay. Kita pun nak ke pulau besok. Apa kita nak buat tu ni? Hari ni kita nak breakfast dulu. Kita nak pergi breakfast lah. Yang penting breakfast lah. Sebab dah lapar. Ada beberapa yang kita tak try lagi. Apa dia? Sebagai pelancong Thailand, kita tak try lagi pad thai. Oh ya bro, pad thai. Sedap tu pad thai. Pad thai. Okay, tom yum kita rasa, tapi kita nak sambung lagi kita punya apa ni, top 5 tom yum in Phuket. Okay, so hari ni misi mencari pad thai. Bagi saya gambar ni ada nasi goreng udang. nasi goreng udang. Ya. Sebiji. Ya. Okey, pedas kan? Okey, boleh. Pad thai satu. Saya nak tom yum yang pekat, tik. Yang putih Merah. merah. Bagi. Yang ni sekarang kita dekat kedai ni. Nama dia Hawa Kitchen. Sebab kita orang tengok dekat TikTok, dia suruh waste Masjid Nurul Islam. So korang boleh waste Masjid Nurul Islam. Tapi memang banyak lah bersepak. Depan ni pun kedai halal, sini kedai halal, sebelah kedai halal. Nanti korang boleh search Hawa Kitchen. Pekerja dia boleh cakap Melayu. Dia nampak kita muka Melayu. Dia datang-datang, ya bang, makan apa? Nasi goreng ada, roti canai ada. Semua ada. Ya. Thank you. Semua aku bagi abang. Bukan kita punya kedai ni nak thank you kita. Aku bermain bagi. Weather dekat Phuket ni hujan. Pagi-pagi ni kita orang ingat nak jalan-jalan pantai, tapi sebab hujan, mungkin sekejap lagi kita makan dulu sebab dah lapar. Makan dulu, baru kenyang, baru kita jalan-jalan lah. Muhammad tu dia singgah ambil tisu. Dia ambil singgah tisu. Aku ingat dia nak turun makan sekali. Aktiviti today, kita cuba jalan around Phuket sebolehnya mungkin. Makanan kita dah sampai. So yang ni kita order nasi goreng udang, pad thai pedas, tom yum merah. Thailand takkan nak breakfast. Roti canai tak? Come on. Kat Malaysia ada. Hampir nak order lah tadi kan. Roti canai susu. Aku rasa macam lagi sedap lah tom yum ni. Kau rasa lah? Aku rasa lah. Kita akan cuba. Kita nak sambung, nak rate tom yum dekat Phuket. This gonna be our second tom yum dekat Phuket. Bismillahirrahmanirrahim. Kau rasa dulu? Aku suka yang ni. Aku rasa ni lagi sedap dari semalamnya. Dari sini. Personal opinion aku, personal macam kurang sikit. Bagi kau kurang? Sebab dia macam agak cair daripada semalam. Aku suka tom yum pekat. Okay. Dan rasa dia macam dia tak melekat tau. Dia macam kau rasa kan, kau sekali rasa kan. Lepas tu dia rasa kat lidah kau dah hilang. Dia nipis lah. Aku setuju, yang ni kurang sikit pekat. Tapi aku suka. So aku bagi ni 8.5. Wow. Apa pun tom yum dekat Thailand ni dia macam ada standard tau.
Relax. Dia macam tak lari jauh daripada standard je. Kedai kat Thailand ni kalau nak buka kedai tom yum, nak jual tom yum, Power lah. dia kena lepas KPI dia lah. Baru boleh jual. Lama-lama sedap juga. Dia ada rasa kuali tu. Apa? Wok. Wah, dia rasa hangus-hangus je, sedap. Angin-angin. 7.5. Ini? Ini aku bagi 9 lah. 9. Tinggi kan? Tapi dia sebab aku tengah lapar. Tapi aku bagi 9 lah. Kau kacang cili. Faham kan? Ni? Makan sayur kan? Kan? Sedap gila. Sedap gila. So this is the standard. Aku rasa memang kena kita minta pedas. Okay, komen? Dia sentuh lidah, tu ada rasa. Masin, manis. Pad Thai ni, dia manis. Dia manis sikit. Betul bang? Aku ingatkan dia macam tak ada rasa sangat sebab dia macam pudar sikit tapi penuh rasa. I think orang kena order pedas untuk sebuah pad thai. 8.5. Okay, ini aku bagi 9.6. Spesifik betul kau punya point 6 tu. Kalau craving lagi 2 hari ni aku datang sini balik. Inilah dia sotong celup tepung yang sebenar. Bukannya macam cekodok bulat tu. Tapi masak cekodok je. Marah? Macam personal kan? Geram. Dia lain sikit, dia pakai tepung lain. Dia tahu apa? Dia macam pakai breadcrumb. Dia bukan Tepung beras? Bukan. Bukan. Breadcrumb ni roti tu. Apa? Tapi kau rasa apa? Aku rasa dia macam kurang siap. Kurang sikit. Dapat aku lah. Aku bagi dia 6.5. 6.5. Aku 7. So, kau ada tak masalah macam aku? Macam aku kan jenis yang kalau makan, aku akan tinggalkan makanan yang aku rasa the best to last. Save the best for life. Save the best for life. Salah pula. Aku ada masalah, aku tak tahu. Aku nak lastkan suap aku tu nasi goreng ke pad thai. Kau tanya pendapat aku? Sebab aku suka dua-dua. So aku nak tahu kau ada tak masalah yang macam aku ada masalah ni. Selalunya aku akan tinggalkan benda yang sedap lah. Sama macam kau. Okay. Contohnya kulit ayam. Hello. You don't speak English. Dia speak English. Do you speak English? Ya. Tanya. What's your name? Celizia. Cerizia. Ya tu. Toge. Siapa yang tak makan toge? Lemah. Lemak. Imagine korang tak makan sayur dalam makanan korang. Nasi, benda-benda ni semua berminyak. Sayur ni ada macam selamatkan. Dia macam datang freshness tu dalam mulut. Aku makan sayur. Tapi? Toge bukan favourite aku lah. Sama So you guys planning to come back to Malaysia again? I love this place. Malaysia, Indonesia. I love Indonesia. It's very far for us. We live in US actually. You don't mind, right, if I post on YouTube? Absolutely. Yes, perfect. Come, masuk. Yeah. Okay. Hopefully, in different part of the world, we will again meet. Yes. InsyaAllah. Semoga makanan ni jadi kita sampai-sampai. Dah bayar. Saya tak borak kan? Takkan nak bayar kan? Hello guys, so now kita baru sampai 7-Eleven, kedai wajib hari-hari dekat Thailand. Something sikit, Izul nak try Thai tea dia. Thai tea. Kita tengok ada ke tak. Let's go. Banyak laku. Oh, laku. 7-Eleven yang kedua habis. Aduh. Coklat Ni habis. ni. Habis je. Aduh, dah 2 Apa? seri. Besok kita cuba lagi. Besok. Besok kita cuba lagi lah. Pagi. Pagi kita ke 10. Ini sedap gila. Ya. Sedap gila dia macam kan. Ni adik-beradik kan ni. Rasa dia. Okey. Korang. Faham? Dia yang ni kita rasa dia. Aku pernah nampak orang mix ni dengan air tea. Dah aku main cakap. Tapi dia seorang je sedap. Ya. Yang kena try. Okey. Nak ambil? Tapi dah dua benda yang manis ni. Boleh. Benji ada banana. Kau bayar coklat Zul Coklat lah. Boleh minum terus? Tak boleh bayar dulu. Tak boleh.
Mana penutup dia? Penutup bila dah bayar baru dia bagi penutup. Itu konsep dia. Serius ah. Supaya orang-orang macam kau tak curi. Fish cake ni halal tau. Halal kan? Dah. Sekejap aku nak try banana milk yang kau kembar-kemburkan. Sedap. Sedap, tapi kita punya the main kita punya choice sebenarnya kita nak rasa teh ais, tapi teh ais habis. Diorang kata kau nak teh ais kena datang pagi. Sebab diorang buat seli je sehari. Okay, so aku dah suruh dia guntingkan. Nice sir. Oh, sedap. Kan? Oh, rasa karamel. Tapi sedap kan? Dah. Berapa? Berapa? Kau rate? 8/10. Kau minum lah. Because our hotel dekat depan ni je. So kita nak pergi hotel je, drop barang. And then kita nak jalan-jalan pantai balik. Okay? Air coklat, sedap. Sampai dekat Chilva Market. Jom kita jalan, kita tengok ada apa dekat Chilva Market. Sebenarnya perut dah lapar. Jom. Chilva Market ni pun macam one of the places yang korang boleh datang dekat Phuket. Macam ni ada halal. Kamu? Si kamu? Kita ya je. Malaysia. Malaysia. Tersebut satu pula. Tersebut satu. Orang Melayu, orang Islam ingat Melayu. Kau ada apa tu? Aku dia small. Small. Di sini kita tengah beli yang ni, Thai takoyaki. Macam menarik. Dia buat bentuk jagung. Kak, ni halal ke? Halal? Halal? Okey. Ni macam menarik je. Kak, saya nak satu corn bread. Take away. Take away. Total 74 baht. RM9.50. Pakai tudung maksudnya? Mana Zah? Mana? Ni. Oh ni. Yalah, Pakai tudung donut aku percaya apa? kau, aku percaya kau. Donut ni Aku percaya kau dekat tempat ni banyak halal. Aku kata sini lubuk halal. Dia ada donut, butter, sugar. Sekejap, kita tanya dulu. Weh, ni macam delicious. Bombolo ni. Is this halal? Halal. Sure, halal. Halal betul je. Donut tu murah tu. Berapa Zah? RM2 berapa persen? Tak sampai RM3. 2. Okey lah. Oh, ya, ada lagi ni halal halal lagi. Ni halal. Ni pisang cheese lah. Fried banana. Oh, tapi tak nak lah. Tak apa. Nah, kita nak try takoyaki Thailand sotong. Yang korang jangan risau, yang kita try ni semua halal. Rasa apa? Rasa confused kan? Kau tak dapat nak samakan makanan apa yang aku pernah rasa, yang rasa sebiji macam gini kan? Aku bagi dia 6. 6 juga? Oh, kau dah bagi 6? Aku dah bagi 6. Okey. Dulu. Sekejap ni. Dia bukan nasi gemuk lah. Kan? Dia bukan nasi gemuk, tapi dia bukan nasi biryani Malaysia. Ya. Nasi dia rasa lain. Betul. Oh, sedapnya. Finally dapat makan. Kita dah ingat cuaca hari ni agak baik, tapi tidak. Kita silap. Kita akan pergi ke Patong. Kita nak makan dekat sana. Licin. Hujan agak lebat ini berbanding semalam. Dia lebih pedih sikit. Masuk je dengan baju-baju hujan ni. Yes. Semalam tak juga. Kita share ke apa ni? Kita buat air kita sendiri lah. Okey. Okay? Pasal aku ada matlamat aku sendiri. Kau nak campur kan? Letak ais dulu. Ya, letak ais. Banyak juga ais aku. Kau sikit ke? Ha? So, tengah buat air. Tak mencabar. Boring. Aku tunjuk kau. Boring dengan air. Lepas kita letak espresso. Cakap stop tu. Stop. Ha.
Ratio dia agak tak balance lah sebab kau cakap stop lambat tadi. Tapi tak apa. Kau beritahu aku lambat. Yes. So combination ni kita cuba je. Kalau sedap, sedap. Hari ni aku ayah. Itu point aku lah sebenarnya. Bro. Alamak. Lepas tu kau bijak. Sekejap lagi bro. Sorry. Dia dah mock pula. I'm sorry. 32. 40. Thank you. Okay. Settle. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. air ni terlalu padat. Okay. Bismillah. Oh, sedapnya. Sedap gila. Rasa dia guys, sedap gila. Bismillah. Rasa combination aku. Okay. Rasa dia original. Oh, sedap. Dia memang Sedap. Very sedap kan? Sedap juga. Ni ada punya ada espresso campur dengan teh ais. Yeah. Okay. Sedap ya. So, craving satisfied finally. Konsep dia macam mana Azhar? Konsep dia sekali sehari je buat. Okay, sekali sehari je bacur. Dia malas nak buat banyak-banyak. Dia malas. Dia tak malam. Korang pergi pagi-pagi lah. Kita pun baru je ni, pagi-pagi betul kita sampai. Betul. Baru pukul 7 Kapan ni? Okay, kita dah settle isi minyak 100 baht. Tak tahu berapa liter tadi. Tapi dia marah aku tadi Zul. Wajar dia apa tu. Member dia cakap stand. Aku cakap stand. Ada dah language barrier. Ada dia nak marah-marah aku bahasa Thailand. Aku pun cakap lah bahasa Melayu. Dah habis. Tapi the fun fact lah, kalau kau nak tahu kan. Nak tahu. Minyak kat Malaysia yang murah. Kau tahu sebab apa? Sebab kita diberi subsidi. Betul. Oh my god. Oh my god. Sebab tu bila kita pergi luar negara, kita rasa minyak dia orang mahal. Minyak kita mahal tapi kerajaan kita dah bagi subsidi lah. Tu lah sebab dia. That's why kita mampu. So kita kat Malaysia kita tak boleh merungut sangat lah. Kita kena bersyukur. Betul. Kan? Maksudnya orang sini kaya lah. Dia kalau nak kata isu minyak ni Zul kan, Ya. New Zealand hari tu, kalau dibandingkan apple to apple lah Okey. kalau di Malaysia aku bayar RM50, dekat New Zealand aku kena bayar hampir RM90. So hampir double lah harga minyak kat sana. Faham. Sebab orang kat sana tak dapat subsidi minyak. Macam kita kena bayar RM90, tapi sebabkan government tolong kita kan, so kita bayar murah sikit. Kalau tak mungkin aku tak mampu nak bawa Myvi aku buat KL. Mungkin aku bawa basikal. Hari ni memang hujan saja. Semalam pun hujan je. Tapi disebabkan semalam pun hujan je, hari ni kita dah biasa lah. Siapa cakap kita tak plan? Kita plan. Kita memang nak hujan kan? Datang sini. Betul. Kita memang suka lah main dalam hujan. Bukannya kita tak study. Aku bila cakap nak pergi Phuket, kawan-kawan cakap bukan musim hujan je. Kita memang nak musim hujan. Kau pernah dengar Songkran tak? Benar. Apa? Yang ni Songkran untuk kita. Songkran. Songkran best. Aku harap korang boleh dengar suara kita lah, dengan suara angin-angin ni kan. Yeah bro. Kalau kau tak dengar, perbualan ni sia-sia. Yelah, kita akan pasang lagu. Yeah. Lit up the sky tonight. Let's set the world alight. Fill up this desperate show. Oh, when you're warming low, I'm at my ultimate low. Oh, won't you take me home tonight? Goreng-goreng pun ada. Goreng-goreng pun ada. Ada menu Duduk dululah. Kita sekarang dekat Arisa. Semalam kita nak datang sini tapi dia tutup setiap hari Senin with the Masjid Nurul Islam. So hari ni kita datang lagi sekali ke Masjid Nurul Islam untuk try lagi ada makan yang halal. Orang kedai dia boleh cakap Melayu. So korang cakap je Melayu nak order kat sini. So tadi footage tadi tu kita record guna Insta360 X5. Tak tahu kualiti macam mana, you guys comment. Sekarang sebab dah tak hujan because indoor, so I record guna DJI Osmo Pocket 3. Nasi goreng green curry udang, kangkung, pulut mangga. Izzah punya, kau punya apa Zah?
Nasi goreng udang garlic. Nasi goreng udang garlic. Udangnya 3 ketul. Cewa tu, udang 3 ketul je. Kau jumpa apa tu? Okay, dalam kangkung ni, special sikit. Dia ada kacang ni. Ini yang buat kangkung ni rasa sedap. Dia menambah rasa. Ini kacang yang breakfast orang letak tu? Oh, bukan. Bukan? Tu kacang merah. Tu kacang merah. Dia bukan kacang merah. Apa? Tu red bean. Macam mana lah nak makan? Tuang semua terus. Tuang? Ha. Serius? Tak termanggut. Oh man. Yeah, man. Okay. Lagi. Lagi? Sekejap. Aku rasa okey lah. Tapi untuk aku repeat lagi, aku rasa tak lah. Aku rasa dia macam macam ni lah. Dia tak, rasa dia tak combine. Dia macam kau makan dua benda yang berbeza. Dia macam, you know, magnet positif dengan positif. Tak kena tak? Dia tak mix tau dalam mulut. Ni pendapat aku lah. Dapat kau lah. Aku suka. Kita try pulut dia je. Tapi aku rasa okey lah. Aku bagi pulut ni 8 lah tu. Mungkin muka macam sama tapi berbeza taste bud tu lah. Mangga aku rasa 4 lah. Dah cakap tadi 8 lah. Sebab sedap. Terus mangga memang sedap. Pulut ni pun okey, nampak. Kangkung aku bagi 9.5. Selalu kalau kat KL aku tak pernah nak order macam ni. Nasi goreng tiba-tiba tambah kangkung. Hujan dah stop. So kita boleh jalan dekat area Bangla Road ni. Bangla Road ni malam dia lah yang happening. Siang dia tak ada apa sangat. So kita datang siang lah sebab dia orang tak start lagi. Siang, supaya kita selamat. Sebab dia orang tak start lagi. Siang dia orang tak buat kerja Now kita dekat Patong Beach. Patong Beach ni beach yang paling havoc kan. Tengok. Paling ramai gila orang. Memang penuh dengan kerusi-kerusi sepanjang beach ni. Siapa yang patut kita try tu? Aku rasa kita kena try jet ski. Aku tengok ada parasailing, jet ski, banana boat. Paling murah is banana boat lah. Parasailing 3,000. So kau nak rekod pakai apa? Pakai itu. Macam kita nak sure kalau kita jatuh, benda tu kat tangan kita. Jangan jatuh. Jangan jatuh. How? Macam okay, ni macam power yang sedap. Ni pun sedap So juga. mana satu yang gempak ke? Yang gempak yang ni. Parasailing. Tu paling gempak lah. Paling gempak. Tapi apa beza dia satu dengan dua? Dua orang. Maksudnya ni aku naik dengan kau. Ya. Depan belakang. Selamat ke? Selamat kot. Aku walaupun aku kerja tinggi-tinggi tapi aku takut lah nak naik. Mungkin kita boleh cuba budak-budak lah. Tapi beg kita ni Ya, saya letak mana? satu motor tak muat dah. Apa barang yang kau bawa? Barang penting yang kau bawa? Meta, Damn. mikrofon, Mic. wallet, kamera DJI. Kamera DJI. Macam, dia macam bahaya juga nak letak motor. Macam mana? Ada blocker kat sini? Aku tak tahu aku. Aku rasa motor selamat. Motor selamat. Orang tak tahu. Nantikan. Okay, now kita dekat Patong Beach. Apa kita nak buat adalah Adib dia akan naik parasailing seorang-seorang tau. Tapi saya akan ikut naik boat. So, apa yang package kau ambil ni? Okey, dia ada dua pilihan. Satu, kita akan start daripada pantai ni naik terus. Tapi yang tu akan basah. Second option, kita akan naik boat, pergi tengah-tengah baru kita naik. Harga yang sama tapi yang tu tak basah. So kita pilih yang tu lah. And yang tu pun Izzul boleh ikut. Izzul boleh duduk dekat boat. Makin dah dekat nak naik ni makin aku nervous lah pula. Padahal tadi aku tak takut pun. The reason why Adib pergi seorang, saya kena jaga barang-barang ni. Beg Adib banyak barang, ada wallet, ada pasport. My bag pun ada kamera. So total barang-barang yang kita bawa sebenarnya lebih 10,000 both of us. So that's why saya tak nak pergi. Bukan saya takut. Thank you Izzul. Sama Adib. Untuk kau bahagia, aku rela mengorbankan diri aku. 1,500 jadi berapa ringgit? RM191. Almost 200 untuk naik parasailing 2 km. 2 km dia cakap 2 kilo. Tak tahu lah kena scam atau tak kena scam kan. Dah bayar pun.
Kita dekat atas pun. Break me or let me win. It's okay, just let me in. Oh, this just tears me up. Won't you just fill my cup? I'm at my ultimate. Baby, just take me home tonight. Go. Go. No problem. Oh, now ready? Okay, free hand. Free hand. Oh, up. Oh. Break me or let me win. It's okay, just let me in. Oh, this just tears me up. Won't you just fill my cup? I'm at my ultimate. Baby, just take me home tonight. I know I'll never win this fight. Won't you just take me home tonight? Best lah. Cantik. Can see the view. Oh ho. Wow. Tiba tadi dia macam drop sikit. Tinggi gila ya Allah. Jadi kalau korang naik benda ni, korang jangan fikir macam-macam lah. Jangan overthink. Just enjoy the moment. Sebab tadi dah overthink sikit. Dapatlah tengok the whole Patong. Dekat belakang sana korang boleh nampak ada cruise. So cruise tu yang dia stop by dekat Phuket for one day. Dia kalau bila korang pandang bawah kan, geram gila. Tapi bila pandang depan macam okey. Bila pandang bawah tu yang dia macam scary sikit. Tiba-tiba kuat, kena hold kamera ni kuat-kuat. Dia dah nak bawa turun dah. It's time to go down. Oh, dia nak landing yang selesai. Jom kita tengok. Go. Oh. Hey. Thank you my friend. Thank you. Kuasa aku mabuk laut. Kau mabuk laut? Sweet sour tu bukan tiga rasa? No. Kan? Sweet sour tu. So makanan kita full dah sampai. Tom yum, kangkung. Highlight for today is tom yum. Tom yum ni sedap gila. Rasa pekat and ada susu sikit. And rasa dia masam. And manis juga. Sedap gila. Okay. Aku bagi 9. This is the best tom yum in Phuket bagi aku. Tinggi kah? Hello guys, so this is the end of the video. Oh, Phuket best doh. Oh yeah, Phuket best semuanya. Walaupun kita suka hujan, tapi aktiviti kita agak terhad sikit lah. Betul. Sebenarnya kita orang punya original plan nak pergi PP Island. Pagi tu dah cakap dah kat adik, book tiket. Lepas tu adik cakap, tak apa, kita survey dulu. Adik pula degil. Survey sampai malam. Lepas tu malam tu ingat nak book lah tiket untuk esok. Sekali dah full. Tapi it's okay. Esoknya tu hujan. Betul, so okey lah, nak sedarkan hati. So memang dekat Phuket ni non-stop hujan. Kita orang yang datang salah timing. Apa yang, makanan apa yang kau rasa kau teringat sampai sekarang? The best. Satu lah. Semalam punya tom yum. Oh, Yang dekat Nan. Tom yum dia baik. aku rasa first green curry yang kita makan. Oh ya, green curry. Green curry tu top doh. Top. Top kan? Top number one. Sampai situ je trip kita untuk Phuket ni tu. So kalau korang nak tengok kita orang travel lebih lagi, bagi tahu korang nak kita orang pergi mana. Subscribe. Kita perlukan duit untuk travel. So diorang kena subscribe. Jangan subscribe. Jangan tengok video ni. Nantikan next video, okay? Bye bye.